Tidak sedikit penyokong bola sepak Malaysia mendukung keputusan Arif Aiman Hanafi terus kekal bersama JDT, namun ada pula yang menyayangkan keputusan tersebut, kerana penyokong berharap MVP Malaysia itu merasakan sensasi berbeza bermain di luar negara. Misalnya seperti Rian PSM. Namun Arif Aiman Hanafi memberi petanda positif untuk kekal bersama Johor Darul Tazim JDT dengan postingan di Instagram yang berbunyi sentiasa selamanya disertai emoji hati merah biru, warna khas JDT. Pemain sayap lincah ini telah terlibat dalam 17 jaringan JDT dalam saingan Liga Super musim 2025-2026, meskipun sedang dalam fasa pemulihan. Arif Aiman sendiri menyatakan hasratnya untuk terus kekal bersama JDT. Saya rasa saya akan kekal di JDT sampai bila-bila dan akan terus bekerja keras demi pasukan. Dia juga mengakui cabaran di JDT tidak kurang hebatnya dan ingin terus bersaing dan menabuh bakti bersama Harimau Selatan. Pemain sayap lincah Johor Darul Tazim JDT dan Harimau Malaya, Arif Aiman memberikan bayangan bakal terus kekal bersama gergasi bola sepak tanah air itu. Nama Arif Aiman sebelum ini menjadi bualan peminat bola sepak tempatan selepas sebuah portal dari Korea Selatan, Ed On Time, mengaitkan beliau bersama Jeonbuk Hyundai. Spekulasi yang timbul tersebut telah mencuri perhatian ramai ketika mana ramai melihat ini peluang terbaik buat Arif Aiman kembangkan kerjaya dan ada pula yang menganggap ini tak lebih dari kabar angin menerusi satu hantaran di laman Instastory beliau. Arif Aiman memuat naik sekeping foto ketika beraksi bersama JDT serta sebuah kapsyen yang memberi bayangan akan terus kekal di sana. Sentiasa selamanya, tulis Arif Aiman beserta emoji hati berwarna merah biru yang sinonim dengan JDT. Untuk rekod, Arif sudah pun terlibat dalam 17 jaringan yang dihasilkan oleh JDT dalam saingan Liga Super musim 2025-26 ini meskipun beliau sedang berada dalam fasa pemulihan. Apapun itu, setelah Arif Aiman pulih dari kecederaan, tentunya penyokong berharap penampilan Arif Aiman semakin baik ke depan. Akhirnya sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe.